Kiriman dari Encik Rosli. Kata Encik Rosli, awal tadi kisah ada sebut tentang pokok ru, dan saya baru teringat tentang kejadian ini yang berlaku pada 2 tahun yang lalu. Mana ni? Okey. Katanya 2 tahun lalu lah, 2009. Saya dengan isteri suka memancing dulu. Sekarang dah tak lagi lah. Tak tahu kenapa. Tapi kata Encik Rosli, dulu bila memang suka sangat memancing dengan isteri, kira-kira macam kaki pancing lah. Tempat yang kita suka pergi adalah memancing dekat kawasan Sembawang. Dan dekat kawasan Sembawang ini, saya tak tahu apa nama tempatnya, kata Encik Rosli. Tapi di kawasan ini sebelahnya merupakan sebuah masjid, kalau tak silap saya. Masjid ni macam masjid kampung-kampung kisi. Jadi di sana tu betul-betul depan perairan dekat Sembawang tu ada satu pohon yang besar. Kalau tak silap saya, itu pokok ru. Saya dengan isteri telah pun dirikan kemah di bawah pohon ataupun pokok tersebut. Apa yang berlaku, kami datang sekitar pukul 4 petang. Jadi dari 4 petang kami duduk memancing sampai malam. Niat di hati nak terus memancing sampai esok pagi lah, mungkin 10, 11 baru kita pulang ke rumah. Jadi saya dengan isteri pergi, anak tak ikut. Anak saya ada di rumah, ya, tidur dengan mak saya dan juga pembantu rumah lah. Kata Encik Rosli, bila sampai dah pasang kemah dari 4 petang tu sampailah malam nak memancing. Saya kalau nak memancing kena pergi ke depan sedikit lah, sebab daripada pokok tempat memancing tu agak jauh sedikit, kena jalan. Bila sedang memancing, ya, dah malam kisi, sekitar pukul 11 lebih malam kalau tak silap saya, kata Cik Rosli, isteri saya lari ke arah saya dalam keadaan panik, ya, ketakutan. Saya tanya kenapa, tercungap-cungap nafasnya. Dia tunjuk dalam kemah ataupun dalam tent yang tadi kita pasang. Bang, dalam kemah bang, dalam kemah. Saya fikirkan dalam kemah tu ada lipas. Saya pun kata, awak tunggu sini. Saya pun jalan. Yalah, isteri saya memang takut dengan lipas kisi. Jadi niat di hati nak masuk dalam kemah tu, nak angkat lipas, nak buang. Saya pun jalan sampai depan kemah ni, saya bau kisi, wangi sangat. Macam ada benda yang tak kena. Tapi saya memang tak fikirkan yang bukan-bukan, bau wangi. Saya buka zip kemah tersebut yang ada zip sedikit tu. Saya masukkan kepala, masukkan kaki, terperanjat kisi, terpandang dalam kemah ada perempuan sedang duduk bersila. Saya keluar balik, saya jalan dekat isteri saya. Saya tanya isteri balik, "Mah, dalam tent tu apa tu, Mah?" Isteri saya tercungap-cungap, meremang bulu rumah saya. Isteri saya dapat lihat dia ketakutan. Apa yang berlaku hari tu juga, malam tu juga kisi, niat di hati nak pancing sampai pagi, batalkan niat. Kita sama-sama pelan-pelan kisi, tengok ada orang kat situ, sedikit-sedikit masuk, kita buka tent, tarik pelan-pelan lipat dan terus pulang ke rumah. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, memang cukup menyeramkan. Isteri nampak rupa-rupanya orang, perempuan sedang duduk dalam tent. Saya pula ingatkan lipas. Bila saya datang buka pintu tent, alangkah terperanjatnya nampak benda apa yang isteri nampak.